Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak menjala kat sini. Kita tengoklah hasil macam mana. Harap-harap ada hasil lah ya. Okey, kita buat tebaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada gegarannya. Okey, tebaran kita yang pertama tak ada hasil. Okey, kita dapat seekor tengas. Saiz cantik juga ni. Dia buat bela ni. Oh ni. Tengas. Tengas saiz cantik. Kita bela. Tak ada layol. Adik. Okey, kita pindah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada terubul seekor. Dapat. Hui. Hui. Ma. Adik, bekas adik? Sekejap. Terubul. Dah. Dah, seekor. Adik, ikan ciku ada tak? Ikan ciku ada tak? Kalau tak ada nak ambil ni. Ha?
Dah habis. Apa? Wah, situ. Ikan sia untuk kucing. Tak mana? Ada seekor. Lepas apa? Oh, tu dia. Hai. Jauh no lagi ni. Tak ada tempat lah. Okey, kita cuba kat sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu nampak ni. Oh, ikan rong besar. Adik, ikan rong besar. Bukan ikan rong, ikan terubul. Nak ke ikan rong. Ini dia ikan terubul yang baru naik tadi. Seekor je. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Kenapa dia nak tutup? Dia panggil tak? Adik pegang ayat dia. Sangkut takut tu. Macam turun je bang. Ha? Macam turun dia. Turun. Yalah turun. Ya. Turun kita tunggu ke elok. Jom, tak dan. Empangan ditutup. Bawa ni dik. Tak dan naik ke atas. Okey, nampaknya kita kena naik dah. Tak sempat nak sampai ke hulu sebab empangan tu dah tutup. Tak lagi air naik ni. Okey, empangan ni lah baru je ditutup. Tak sempat nak menjala lama kat atas tu. Kat sini tak nampak ikan lagi. Tengok tu. Ha. Letak sana dik. Ikan. Cepat sikit. Mana? Wow. Tu, tu dia. Saya nampak ikan besar tadi dekat sini.
Tapi ke mana dia dah pergi? Kat sini tadi. Besar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Tengah. Wah. Tengah. Dapat sebarok je. Sebarok tu kecil pula tu. Sebarok ni lepas. Tengah tadi besar tu. Lepas je. Ni dia tengah sudah terdampar. Tadi saya nak jala tak dapat. Ni dia. Dia tersadai kat sini. Dia nak keluar pada lopak ni. Tak dapat. Alisha nampak. Nah. Kau mati pula. Pegang sini. Sekejap, tadi. So udang tadi yang lepas. Ni di sana. Ada ekor. Alhamdulillah. Ada seekor tengas. Jala koyak. Nasib baik tak lepas. Nasib baik. Jala koyak. Aduh, hai. Alhamdulillah. Dapat lagi seekor. Tengas. Cantik tengas. Ada 3 ekor tengas kita dapat hari ni. Saya cara nak bela lah. Okey, ni dia. Ikan-ikan yang kita dapat hari ni. Tak dapat banyak sebab kat depan tu tengok buluh raba. Payah nak menjala. Lepas tumpang tadi buka, tak sempat nak menjala kat atas tu sampai betul-betul kat atas sana. Dapat sikit je tadi. Okay, saya pun nak balik. Nanti kita tengoklah ada berapa ekor tadi. Udang pun kita ada ambil dengan siput. Nanti balik rumah nanti, sebelum kita letak kat kolam, kita tengoklah insyaAllah. Okay, jom kita balik.